Ketiadaan JAB sebenarnya. Dia bila tiada ketiadaan JAB, dia ada certain blok yang ada JAB, ada certain blok yang tak ada JAB. Yang tak ada JAB dia ada datangkan pelbagai masalah. Masalah dia kadang-kadang tu keputusan tu dia buat secara individu. Ada beberapa perkara yang saya terkesan sebenarnya. Satu-satunya adalah cerombong sampah di Blok 5. Itu memang saya terkesan betul. Dan keputusan yang dilakukan itu bukannya keputusan persatuan penduduk ataupun JAB. Itu adalah keputusan individu. Dan apa yang merugikan keseluruhan blok itu agak dirugikan. Jadi kalau tuan-tuan ada satu inisiatif yang sangat baik dan tahu channel yang mana untuk ditujukan permasalahan tu, perkara tu tak akan berlaku. Dan perkara tu sampai sekarang Blok 5 tu penanggung tak ada tempat untuk kebuk sampah. Ini adalah satu-satunya kenapa perlunya wujudnya JAB dan kenapa perlunya wujudnya persatuan. Sebab kadang-kadang bila kita sebagai penduduk, kita tak tahu ke mana kita nak mengadu. Ada yang kata gunakan saluran SISPA, tapi ada yang tak sedar yang kita ni di kawasan serata. Di kawasan serata tu dia ada satu pipe yang mana bukan kita MBSA boleh masuk keseluruhannya. Kadang-kadang kita perlu ada pengurusan, dan pengurusan tu yang memainkan peranan yang sangat penting. Dan saya nak bagi pemahaman kepada semua, bukannya kami menganaktirikan kawasan-kawasan di Seksyen 6 ini. Kalau kami anaktirikan kalian semua, kalian tak nampak kami di sini. Kalian menjadikan satu perkara yang kita sentiasa buatkan, tapi kita tak dapat lakukan banyak perkara sebab kita ada kuasa yang sangkut paut dengan kita. Apa yang kita lakukan? Kita cuba terbaik. Majlis Bandar Raya Shah Alam cuba terbaik daripada sudut infra di luar kawasan tuan. Kalau tuan-tuan sedar atau tidak, tahun lepas kita wujudkan satu perjalanan kaki di belakang sekolah.